Nabi kata sampai satu zaman ibu-ibu akan melahirkan tuan. Kita akan melahirkan anak-anak seperti mana seorang tuan. Kita akan ikut cakap anak kita. Kita takut dengan anak kita. Kita terlupa nak bagi tahu abang yang duduk depan abang ni ayah abang. Kita takut nak bagi tahu kakak yang duduk depan kakak ini ibu kakak. Kita takut nak bagi tahu, takut mereka tak balik rumah. Walhal mereka berada dalam rumah pun seolah-olah mereka tidak ada di rumah. Mereka berkurung dalam bilik mereka daripada pagi hingga petang seolah-olah aku tak ada anak pun. Selesai kita masak, mereka keluar dan bertanya kepada kita, mak dah masak belum? Mereka tak tolong pun kita masak. Mereka tak tanya pun, mak penat ke tidak? Dan inilah yang dikatakan zaman yang mana ibu melahirkan tuan. Mereka tak boleh dimarah, mereka tidak boleh ditegur, mereka tak boleh itu dan ini. Maka ibu dan ayah seperti mana seorang hamba.